Ya, first car. Kenapa suka kepada Premium S ni? Premium S dia semua high spec. High spec lah, leather kan. Aku stress dengan SS aku tidur lagi tu. Ya, betul, pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan, ini adalah Premium S guys. Comelnya Premium S. Belakang dia. Lepas tu sport rim dia guys. Sport rim dia. Dalam dia leather guys. Harga baru 46,000 guys. Maka adik di sebelah saya, aku panggil adik dia tak kahwin lagi tau. Dia tak kahwin lagi di sini. Feras beberapa kali dia tak kahwin. Tak apa. Dia handsome. Kita tengok depan dulu sekarang, cantik tak? Cantik guys. Comel guys. 23. Seperbezaan dengan baru hampir 38. Dekat 8,000 juga bezanya daripada yang baru. Kita bersama dengan adik kita. Umur belum lagi 30. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama dulu dek. Saya Najmuddin. Abang Naj. Saya panggil Abang Naj. Boleh okey? Kalau Abang Din pula kan ting pula. Aduhai. Aku rasa dia ni mesti orang segak ni. Kalau orang segak ni Perak dengan Kedah je. Kalau Penang dia kena hidung mancung sikit. Asal mana asal? Asal Kedah. Betul lah orang Kedah. Geng-geng Sanusi tu. Datuk Seri. Kenapa orang Kedah ni suka pada Datuk Seri Sanusi? Sedangkan dia berkahwin dua. Alamak, dia satu lagi. Dia memang suka. Dia petah bercakap lah. Kalau dia pemain pandai main bola kan? Boleh. Pandai main bola. Datuk Seri pemain lagi kau kan. Berlari-lari macam baby kau. Dan saya nak tanyalah Abang Nas, adik Nas di belakang saya Proton Saga Premium S model yang terkini. Dan kenapa? Ini first car saya rasa. Ya, first car. Kenapa suka kepada Premium S ni? Premium S dia semua high spec. High spec lah, leather kan. Aku stress dengan SS aku tidur lagi tu. Ya, betul, pernah. Guys, X dia tak tahu dia nak beli kereta tu. Dah masuk dah. Farah dah masuk. Kita ada Liana dah masuk. Diana pun ada. Banyaknya X dia. Sabar. So, urusan dengan saya macam mana Nas? Kereta pertama. Kata lancar. Luncur. Senang lah kan. Agak senang lah. So kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Aku bagi duit kat dia kan. Jangan risau. Daripada duit langit, daripada turun ke bumi, duit raya. Cip. Ada duit raya Naj. Raya pertama, ambil duit saya. Raya kedua, ubati hati luka bersama dengan Diana. Ambil duit aku. Ketiga, keempat, ada lagi banyak duit raya kau ni. Banyak kau luka ni. Gelak sikit. Lanjut. Raya yang ketiga, ada lagi Naj. Ada lagi. Raya yang keempat, kau pergi rumah Farah tu. Kau tawah dengan kereta ni. Aduhai. Raya kelima, ada lagi. Wow. Yang ni raya ke-6. Dia pergi kepada Naj. Dan ting slow. Dan saya nak tanya lah bang. Semalam nak adik Naj kita nak ambil kereta, nak beli kereta semalam. Macam mana perasaan dulu? Terfikir lah, tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Kisah-kisah lama memang hilang terus kan? Ya, betul. Hilang terus. Jom, kisah lama hilang terus. Dan kita tengok semalam guys, tak boleh tidur guys. Sekebun cinta nan berbunga, mereka berdiri nan berduri. Aku yang asli di dalam. Pesanan terakhir daripada anak muda, orang Kedah segak rupanya. Nak cari kereta, nak beli kereta, pesan kepada mereka sikit. Nak cari kereta, carilah CDKA. CDKA kan ada. Saya nak tanyalah Nas, ciri-ciri gadis-gadis yang kau minati. Rupanya ke, hatinya ke duit banyak dia? Alamak, tersusuk aku. Lebih kepada hati lah. Lebih kepada hati guys. Duit banyak tak apa. Duit banyak tak ada apa. Hari raya. Ucapan kepada member-member bekas-bekas aku tu kan. Kepada semua rakyat Malaysia yang mengenali saya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf Zahid dan Batin. Maaf Zahid dan Batin. Yang ada dosa tu kosong-kosong Kira kosong-kosong. Guys. Jom WhatsApp sekedar kepada saya 0123400034. Ada 1001 kata berkait
dengan raya selain hari raya. Tak kira apa bangsa, orang Melayu, orang Cina, orang putih atau orang India, orang timur, orang barat, di seluruh dunia ada hari raya.